belakang One City ada terdapat satu taman permainan yang disediakan untuk pelajar-pelajar ataupun pendatang-pendatang datang ke sini. Tempat ini menarik untuk anak-anak bermain. One City, Subang Jaya. Sebuah taman yang khas untuk keluarga, untuk anak-anak untuk bermain tanpa sebarang bayaran, dan juga tempat ini amat menarik untuk kita buat anak-anak jalan. Berapa lama dah datang sini? Dah setahun dah. Rumah kat mana? Rumah kat mana? Lalu Besar. One City ni terletak betul-betul di antara Subang Jaya dan juga di antara Subang Jaya dan juga Puchong. Jadi kalau anda lalu daripada Subang Jaya nak ke Puchong, ikut jalan USJ itu semua, anda akan jumpa dengan One City. Kawasan ni ada terdapat taman yang cukup menarik untuk dibawa anak-anak bersama.